Allah sekalian, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita dan meletakkan kita di satu tempat yang mulia. Tempat yang mulia di atas muka bumi adalah rumah Allah Ta'ala yang kita telah duduki pada saat ini. Oleh kerana itu kita disunatkan membaca ketika masuk, melangkah ke kanan dan sunat bacanya apa? Allahumma ftah alaina abwaab rahmatik. Maknanya di dalam masjid ada rahmat kasih sayang Allah SWT dan tidak ada di tempat lain. Pada malam ini sama-sama kita menyingkap kisah Nabi-Nabi alaihi wassalam, kerana sebagian daripada kita rukun iman, ya, yang pertama percaya kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan yang ketiga beriman kepada Rasul dan Nabi-Nabi. Yang pertama Nabi Adam, kita kena tahu kisah dia. Nabi Adam dicipta Allah SWT di dalam syurga. Ketika ditempa, diambil sedikit semuanya tanah-tanah daripada muka bumi ini dicampur gaul, ya, menjadi tubuh Nabi Adam AS. Mula-mula Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril mengambil tanah, ya. Oleh kerana tanah ni tahu dia siapa dia yang jadi oleh Allah Ta'ala, malaikat itu tahu manusia yang akan dijadikan tanah itu adalah sebahagian yang akan jadi derhaka kepada Allah Ta'ala. Tanah tak bagi ambil dia. Wahai Jibril, jangan ambil aku tak rela aku sebagai dia akan jadi derhaka kepada Allah Ta'ala, dan aku akan disisa dalam neraka di sana. Dekat balik dia, dekat Jibril balik. Lepas itu Allah Ta'ala perintahkan mereka Mikail berfoku ya, lembut je. Akhirnya mereka perintahkan, Allah Ta'ala perintahkan mereka apa dia? Israel. Bila Israel datang memanggil, tanah kata aku tak rela. Aku lebih takut kepada Allah daripada takut pada kamu tak rela menjadi jamin. Itu malaikat Israel. Dia tetap apa-apa dengan keputusan dia taat kepada Allah SWT. Ayat yang saya bacakan berapa? La ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada maksiat malaikat ni, dan dia menurut segala perintah Allah SWT. Mencipta dari Nabi Adam AS, dan sebagaimana kita sendiri maklum, anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya, generasi lepas Nabi Adam, generasi pertama Nabi Adam telah berlakunya perburuan, ya. Maknanya Habil tidak melawan abangnya kerana dia adik-beradik. Kata ulama, sebab apa Habil tak lawan? Sebab abang dia, ya. Kalau dia bukan abang, Habil akan melawan. Kata ulama mentafsirkan ketika berlakunya perburuan anak beranak dia, dan Habil membawa adik-beradik dia lari dia. Maknanya kahwin Habil yang tak kahwin lari, ya. Lepas tu Habil jadilah kufur kepada Allah Ta'ala, berlaku kepada anak Nabi Adam yang pertama. Kita kembali kepada Nabi Idris AS. Itu kisah sebagai daripada Nabi Adam AS. Pengajaran kepada Nabi Adam dilahirkan di dalam tempat yang mulia. Tidak banyak keterangan yang terdapat dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Idris, ya. Dalam Quran tidak banyak keterangan dia. Malah dengan tafsir kitab sejarah Nabi-Nabi, dalam Quran ia terdapat 2 ayat tentang Nabi Idris, iaitu Nabi kedua, ya. Dalam surah Maryam ayat 67 ada kisah Nabi Idris. Dan cerita kalau Wahai Muhammad pada mereka kisah Idris yang terdapat dalam Quran, sungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan sangat mulia, telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Keturunan Nabi Iman kita kena tahu, kalau kita ada cerita dia, sebagaimana suami tahu tentang isteri dia, isteri ada wajib beriman masuk dalam wajib tahu hal isteri. Mana ada? Tapi hal Nabi ni kita kena wajib
Dia boleh pergi 4 jam tak jawab. Ya. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 daripada Nabi Adam AS, putera dari Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anusi bin Syed bin Adam. Maknanya anak Nabi Adam ada Syed, keturunannya melahirkan Nabi Idris AS. Dan Nabi Idris adalah keturunan daripada Syed, anak Nabi Adam. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir. Nabi Idris, Nabi yang kedua, mukim di Mesir, di mana dia berdakwah untuk agama Allah, mengajar tauhid dan ibadat kepada Allah serta memberi pedoman hidup bagi pengikutnya. Di antara beberapa nasihat dan kata-kata mutiara Nabi Idris AS, utamanya pada kesabaran dan keimanan kepada Allah membawa kemenangan. Utama Nabi Idris kata-kata mutiara daripada kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. Sama ada kemenangan itu di dunia atau di akhirat. Yang kedua, Nabi Idris kata-kata dia, orang-orang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal soleh. Yang kedua pada orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat. Ini orang bahagia dari Tuhannya dengan amal-amal yang soleh. Soleh maknanya apa? Soleh ke Arab. Tengah Melayu yang apa? Cakap Cina nyenyak. Cakap Melayu sesuai. Kadang-kadang tengok soleh ke mana? Oh, baik soleh. Baik hasan pada. Kadang-kadang kita ni suka. Soleh maknanya sesuai. Isteri solehah maknanya isteri sesuai dengan Allah. Rasul sesuai dengan suami. Itu solehah. Suami soleh maknanya suami yang sesuai dengan Allah, sesuai dengan Rasul, sesuai dengan jiran tetangga dan sesuai dengan isteri. Itu makna soleh. Tanya diri kita sendiri sama ada kita masuk orang soleh ataupun nama yang soleh. Dan soleh maknanya yang pertama sesuai dengan Allah dan Rasul. Itu yang penting. Kalau kita sesuai maknanya kita termasuk dalam orang yang soleh. Kenapa? Kerana solehnya adalah martabat yang tinggi di sisi Allah SWT. Yang ketiga, kata-kata mutiara daripada Nabi Idris AS. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu, demikian pula puasa dan solatmu. Kata-kata mutiara dia, ya. Yang ketiga, bila kita memohon sesuatu kepada Allah, hendaklah kita ikhlaskan niatmu. Ikhlas maknanya apa dia? Ikhlas ke Arab itu. Cakap lagi apa dia? Ikhlas lawan ada syirik. Tengah kalau orang tanya orang ikhlas maknanya okey lah. Senang ngomong Melayu. Siapa Melayu? Ikhlas maknanya apa? Setia. Lawan ada syirik. Syirik maknanya menyekutu. Menyekutu lawan apa? Setia. Tak mau belah bagi. Maknanya kita ulurkan duit itu kerana Allah semata-mata, tidak kerana yang lain. Contoh kita solat. Solat wajib, ya. Kita lebih ikhlas solat wajib daripada solat sunat. Solat sunat mana ada orang tengok. Ada orang belakang pula. Tadi semua pula tengok aku. Bersedu apa yang aku tengok. Ikhlas tu tak sedia dia sudah kurang lah. Maksudnya ikhlas tak ikhlas dah solat. Oleh kerana itu solat sunat khusyuk yang kurang. Kalau wajib khusyuk lebih sikit. Nak khusyuk lagi apa dia? Kena ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala SWT. Ya? Dan kita kena ingat yang janji MOU Iblis dengan Allah SWT dia. Aku akan datang dari depan, kanan, kiri, belakang. Ila min ibadika. Kecuali hamba punya ikhlas aku tak dapat kata. Di Kuala Lumpur orang tanya, Ustaz, saya ikhlas sembahyang, kenapa tak tahu syok tadi? Kenapa saya tak kacau dulu je? Saya jawab dia, maknanya tak ikhlas suatu patut. Mesti kita masuk pergi masjid dia kan niat pada datang pada Pak Haji ke, kerana Mak Haji ke datang. Tak ada suatu patut. Bila tak ada suatu, syaitan berjaya mengganggu kita. Maknanya kalau kita nak ikhlas, kita kena, kalau kita nak khusyuk pada apa? Kita kena ikhlas 100%. Tak boleh bagi niat kerana semata-mata kerana Allah SWT. Dan tanda-tanda orang ikhlas, contohnya kalau kita baca dalam sejarah dia, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, karamallahu wajhahu syiah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kadang-kadang saya banyak ustaz begitu, saya betul. Semuanya sahabat-sahabat Nabi tunjuk apa? Radhiyallahu anhu, tak dikaramallahu wajhahu. Radhiyallahu anhu adalah maknanya
paling tinggi. Orang tua Allah akan apa dan kita tak hidup kita semua mencari keridhaan Allah. Ya. Kalau kita baca Sayyidina Ali ketika mesyuarat ketika dia dah khalifah, masuk Allah SWT menggugah tangan dia. Sama-sama tanya, aku wahai Amirul Mukminin, kenapa kita waktu amanah masuk? Belum azan lagi, waktu amanah, waktu masa masuk, bergegar tangan dia. Kerana apa? Keikhlasan niat itu. Maknanya sebelum waktu dia nak niat dah. Maknanya oleh mana itu ulama menjaga pada lepas masa kubur kita kena niat untuk mengaji Rasulullah supaya niat kita semata-mata kerana Allah SWT. Itu yang keempat daripada. Yang ketiga tadi mana? Kita berdoa dan memohon sesuatu, bersolat pada semuanya, ikhlaskan diri kerana Allah SWT. Yang keempat, janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyuguti mereka dalam dosa. Yang keempat, kata mutiara Nabi Idris. Yang kelima, kata mutiara Nabi Idris, taatlah kepada raja dan tunduklah kepada pengusaha-pengusahamu, serta penuhilah selalu mula-mula dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Ya, kata mutiara dia yang kelima lain sebenarnya dia, taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pengusaha-pengusahamu, serta penuhilah selalu mula-mula dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Yang keenam, janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya. Ya, mana baik nasibnya semua kurniaan Allah SWT. Kalau kita dengki, mana kita dengki kepada yang memberi nasib baik tadi, iaitu Allah. Yang ketujuh, barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Yang ketujuh, kata Nabi Idris, barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Maknanya manusia selagi tidak masuk tanah, dia tidak akan puas. Bila masuk tanah dalam mulut itu baru puas. Yang ke-8, kata Nabi, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehi seorang, kita dapat syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehinya. Maknanya kita kena syukuri segala nikmat-nikmat. Contohnya, sebelum hujan turun kita solat istisqa. Bila hujan turun, baru orang bersyukur. Ya. Dalam hubungan dengan keimanan Allah, Nabi itu diangkat ke martabat tinggi. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahawa Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat, dibawa oleh seorang malaikat. Wallahu a'lam. Itu kisah Nabi Idris. Nabi Nuh AS, sebab Adam, Idris, Nuh ya. Nabi Nuh adalah Nabi yang keempat setelah Adam. Kenapa? Di dalam kitab Nabi Nuh adalah Nabi yang ketiga, keturunan ke-9 daripada Nabi Adam AS. Ayahnya adalah Rami bin Shalid bin Idris. Nabi Nuh adalah Nabi yang bermula sekali, apa dia? Ulul Azmi, Nabi yang banyak menanggung derita. Kenapa? Nabi Nuh adalah seorang Nabi yang berdakwah siang malam, pagi petang, dakwah serentak. Tapi yang mengikut dia berapa? Tengah saya mengatakan 8, ada yang mengatakan 40 lagu dia. Siang dan malam selama 950 tahun berdakwah. Punya sahabat ini. Akhirnya Allah Ta'ala apa dia? Menurunkan pada Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya yang sesat. Disesat oleh apa? Iblis. Iblis yang mengajak manusia selalu kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Nuh AS, anak dan isterinya tidak mengikutinya. Dan kisah Nabi Nuhnya ada dalam surah Hud ayat 46. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah SWT, lalu Allah Ta'ala menegur Nabi Nuh dalam ayat 46 surah Hud.